Okay, bahagian jualan. So unit dengan harga jual. So kita boleh ubah kepada unit tu kita ubah kepada malam. Okay, yang harga item tu kita ubah pada homestay, and then harga jual kita maintain lah. Okay. So then untuk bahagian contoh, katakan bayar depo, okay, deposit lah. So misal kata deposit, kita boleh note saja. Kalau ikutkan kita just note berapa harga untuk homestay yang per night tu kan. Kalau misal kata user nak note, okay, nak pastikan rumah Ros ni dah ada orang booking, so kita masukkan date, masukkan nama dia, berapa malam dia nak booking, and then masukkan harga booking. So katakan 50, so just masukkan 50. So ini adalah booking lah. Kalau misal katakan dia nak masuk, mungkin orang kata kalau dia jadi masuk, so nak jadi 100, ubah sajalah dekat nama date yang dia dia booking tu. Contoh kalau dia dah masuk, so kita note kat sini 100. So dia dah bayar 100 settle bahagian ni. Okay. Kalau dekat RRT dia adalah bahagian spesifik untuk bahagian booking, and then bahagian dia punya charge berapa, apa semua kan. Kalau untuk yang ni dia tak ada untuk spesifik customer apa semua. So kalau nak gunakan juga MKA ni boleh. Cuma cara dia, user just note, mungkin note tepi ni ke something kan, note nama untuk this customer. Okay. Ataupun nak buat yang kedua pun boleh. Contoh kita katakan, okay, yang ni kita note has booking. Mungkin dia bayar bukan 2 hari bulan untuk bayar full payment bagi rumah host ni. So dia boleh bayar mungkin 3 hari bulan. So kita katakan dia kita nak ambil this one. Kita boleh buat saja macam ni. Okay, dia bayar another RM50 untuk bayaran balance lah. Boleh note kat sini sebagai balance ke something. Okay. Sebab yang ni MKA jualan kita kira by item, by unit tadi berapa. So means kalau untuk servis apa semua, yang satu ni adalah represent kepada harga tersebut. Macam tu. Kalau misal kata nak malam, just note 1 je lah. Okay, 1 malam lah. Kalau 2 malam macam tu lah. So kena play around lah untuk nampak lebih jelas. User kena play around untuk bahagian jualan ni. Okay. So kalau nak spesifik, maksud dia lebih mudah faham untuk bisnes homestay, so boleh gunakan kami punya homestay rental reservation tracker RRT. Okay, itu saja. Thank you.